السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, alhamdulillah, setinggi puji dan syukur kita panjatkan bersama-sama kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat sama-sama bersua. Pada malam ini kita dapat sama-sama bertemu. Pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul. Kita duduk, kita hadir di dalam majlis ilmu kita ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat, keberkatan, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya nak menyambung bacaan kitab kita pada malam ini, tuan-tuan, izinkan saya untuk membawa sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis untuk renungan kita bersama pada malam ini. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat daripada Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال
qataltu fika hatta istushhidtu. Qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Saya ambil takat tu dulu, saya terjemah. Di dalam hadis ni Nabi SAW nak cerita ada 3 golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala humban ketiga-tiga mereka ini, 3 golongan ni ke dalam neraka Allah Taala di akhirat kelak. Walaupun mereka ni di dunia ni Pak Long nampak macam mereka ni orang baik. Hak saya baca tadi baru golongan pertama. Nabi kata inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istushhida. Nabi SAW kata, Nabi kata sesungguhnya orang yang pertama sekali diputuskan hukumannya pada hari kiamat nanti, yang Allah Ta'ala nak kira, yang Allah Ta'ala nak suruh untuk kita putuskan hukuman, nak timbang balik amalan apa yang kita buat di dunia ni. Tuan-tuan, Pak Long, kita hidup di dunia ni Pak Long, kesudahan dia kita nak mati. Hak tu yang problem besar. Kesudahan hidup di dunia ni kita nak mati. Kalau kita tak mati tak apa. Lepas hidup kita hidup, lepas hidup kita hidup, lepas hidup kita hidup. Tak mati-mati tak apa. Tapi problemnya hidup di dunia ni Pak Long, mau ataupun tidak, suka ataupun tidak, kita nak mati. Kita kena mati. Bila mati ni kita nak buat balik apa Pak Long? Bila kita mati ni kita nak buat balik apa tuan-tuan? 2 benda Pak Long, tanam dalam kepala. Saya ada ulang banyak kali dalam ucapan saya, dalam ceramah saya, dalam kuliah saya, dalam pengajian saya. Kita bila mati ni kita nak buat balik 2 benda ya. Yang pertama kita nak buat balik apa dia? Yang pertama kita nak buat balik pahala. Kita mati, kalau kita di dunia ni duk buat amal soleh, kita di dunia ni duk buat benda-benda yang baik, kita di dunia ni duk buat amal-amal kebajikan, benda yang pertama kita nak buat balik nanti apa dia? Kita nak buat balik pahala. Kita nak buat balik apa dia? Kita nak buat balik pahala. Kita harap yang ni lah. Kita harap yang ni lah yang kita boleh buat balik nanti ni. Kita nak buat balik yang pertama ni apa dia Pak Long? Kita nak bawa balik pahala. Kita nak bawa balik pahala. Bila kita di dunia ni buat amal soleh, bila kita di dunia ni buat amal-amal yang mendapat keredaan Allah, alhamdulillah, kita nak balik, kita nak bawa pahala. Mudah-mudahan di sana nanti ni kita menjadi golongan yang berjaya. Faman zuhziha 'anil nar, kita dapat membebaskan diri kita daripada neraka. Wa udkhilal jannah, kita dapat memasukkan diri kita ke dalam syurga. Faqad faz, kita jadi orang yang berjaya. Yang kedua, kita nak buat balik apa dia maklum? Amal kemaksiatan kita yang menyebabkan kita dapat neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ni orang yang pertama, golongan yang pertama yang akan ditimbang amalan mereka di akhirat kelak. Siapa dia? Kata Nabi, rajulun istushhida, orang yang hidup dulu ni di dunia ni, dia mati syahid. Orang yang pada masa dia hidup di dunia dulu ni, dia mati syahid. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amatahu fa'arafaha. Lalu Allah Ta'ala suruh dia ingat balik segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka sewaktu mana mereka hidup di dunia dulu ni.
Orang ni Allah Ta'ala suruh dia ingat balik segala nikmat yang Allah Ta'ala dah beri kepada mereka sewaktu mana mereka hidup di dunia ni. Hamba ingat balik nikmat ni, kata Allah. Qala fama amilta fiha. Allah Ta'ala tanya balik. Kita ni nikmat yang kita dapat di dunia ni, Allah Ta'ala nak tanya balik balong ni. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita waktu kita hidup di dunia ni bukan percuma. Bukan percuma, Allah Ta'ala akan tanya balik. Lalu Allah Ta'ala tanya dekat orang yang mati syahid ni. Orang yang mati syahid ni Allah Ta'ala tanya kepada dia. Soalan yang Allah Ta'ala tanya kepada dia apa dia? Apa nikmat aku beri kepada kamu dulu ni, dan apa yang kamu buat dengan nikmat tersebut? Yang pertama, apa nikmat yang hang dapat dulu ni? Dia cerita balik. Lepas satu nikmat yang dia dapat, dan Allah Ta'ala tanya apa yang hang buat dengan nikmat dulu ni? Qala qataltu hatta istushhidtu. Dia kata, nikmat yang kau bagi ni ya Allah, aku berjuang di jalanmu sehingga aku gugur syahid. Saya nak tanya apa lo, orang mati syahid ni bagus ke tak belum? Orang mati syahid ni bagus ke tak? Allah tuan-tuan. Orang yang mati syahid ni belum, siapa kata dia tak bagus orang mati syahid ni? Dia ada umur, dia guna umur dia, gunakan nikmat tu untuk jalan yang Allah Ta'ala redha, dia gunakan nyawa dia untuk jalan Allah sampai dia gugur syahid. Dia bangga Allah, dia kata dulu ni aku hidup dulu ni, aku berjuang agamamu ya Allah, aku buat kerja Islam, aku buat kerja agama hatta istushhidtu, sampai aku mati, sampai gugur syahid. Qala, Allah Ta'ala kata pada dekat orang ni, kadzabta. Allah Ta'ala kata, hang bohong. Hang bohong. Kadzabta, hang bohong. Allah Ta'ala kata. Dunia ni kita nak bohong orang boleh lah Pak Long. Dunia ni kita nak bohong orang ni kita boleh lah. Jawab tuan-tuan nampak muka lagu cengih malam ni sebab tak? Saya ni pun nak main mengajak tak 2-3 kali duduk fikir. Silat cakap, mereka boh pula aku lambat, 3 bat pula di bandar. Ni tempat pampang lema belakang ni. Tahniah lah tuan-tuan ni, tahniah lah. Tahniah lah. Saya tengok-tengok, dia kata ni panglima belakang ni. Mereka tanya saya, ustaz kenal tak mereka ni? Mau tak kenal ni, duduk lina tengah duduk ngejak ni, kata. Tapi panglima belakang. Tahniah lah tuan-tuan ni. Kalau dia tak legutu sikit ni, dia lupa. Nah, dia lupa. Allah Ta'ala kata kadzabta, hang bohong. Allah Ta'ala kata hang bohong. Hang bohong. Allah Ta'ala kata walakinnaka qatalta li an yuqal. Akan tetapi kamu dulu ni yang sanggup bermati-matian dulu ni. Sebab apa? Sebab hang nak suruh orang kata pada li an yuqal jari'un faqad qila. Allah Ta'ala kata hang hidup di dunia dulu ni, yang hang berperang dekat jalan aku ni, bukan sebab hang nak mati syahid, tapi hang buat semua ni, Allah Ta'ala kata sebab hang nak orang gelak hang. Dia ni satu orang yang berani, ni satu orang panglima, satu orang yang berani, satu orang yang sanggup. Macam-macam hang nak orang bagi kat hang gelaran. Orang nak hang nak orang sebut hang ni pahlawan, hang nak orang sebut hang ni sebagai panglima, hang nak orang sebut hang ni sebagai orang yang berani. Faqad qila. Dan benda tu waktu mana hang hidup di dunia dulu ni, hang dapat dah benda tu. Hang berjuang dulu bukan kerana agamaku. Hang berjuang dulu bukan sebab kerana Islam. Hang berjuang
orang dulu bukan kerana sebab hang nak dapat redha aku. Tak. Tapi hang buat semua tu dulu ni sebab apa? Sebab hang nak orang panggil hang satu orang yang berani, dan orang dah panggil hang, macam mana yang hang nak? Ni niat kita ni, kita nak apa ni? Saya yang duk main mengajak tuan-tuan, saya nak apa? Saya nak populariti, saya nak kemasyhuran, ataupun saya nak ajak diri saya dan orang buat benda baik? Kalau hang duduk di dunia dulu, hang nak populariti, hang dapat. Allah Ta'ala bagi. Hang nak berdamping dengan orang kaya, hang dapat. Hang nak berdamping dengan orang-orang popular, hang dapat. Tapi akhirat kelak hang tak dapat rahmat dan redha aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lalu Nabi SAW bersabda, "Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar." Orang ni Allah Ta'ala suruh malaikat heret dia ni, empat muka dia ni atas tanah, heret dengan muka atas tanah tu, lempak masuk dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Satu orang yang mati syahid di dunia ni, kemuncak di sana dilempak masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal a'yadzubillah. Ini golongan yang pertama Nabi SAW beritahu. Wa rajulan ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Quran. Golongan yang kedua, Allah Ta'ala suruh malaikat bawa mai pula. Yang kedua ni siapa dia? Orang yang hidup di dunia dulu ni, dia duduk mengaji agama, dia kerti agama, dia mengajar agama, dan dia ni duduk baca Quran. Masa dia hidup di dunia dulu, dia mengaji agama. Masa dia duduk di dalam dunia dulu, dia boleh mengajak bab-bab agama, bab-bab Al-Quran, apa semua ni, dia boleh. Macam ni. Tuan-tuan nak kata apa orang nak mengaji agama ni, Pak Long? Saya bukan nak abang kata orang aduk pergi mengaji di Jordan, aduk pergi mengaji di Mesir. Ada ni, aduk main mengaji di masjid ni pun. Tanggapan masyarakat kepada kita ni bagus. Satu orang dia main daripada mana, Sungai Petani ke, dia main daripada Bukit Minyak ke apa ke. Dia main ni, kalau muda dia tanya ni, kenal tak Baman? Contoh nama. Orang kata Man mana ni? Kami dekat Kuala Muda ni, Man saja ada 23 orang. Nama Man yang belakang Man ni saja ada 23 orang. Tu mujuk kami dah hantar 3 bah ni balik. Mau campur depa tu 50. Hak belakang ada Man. Mujuk kami hantar 3 bah. Kalau tidak 50 orang Man. Lah ni yang betul-betul sini ada 23 orang Man. Dia kata ni isi nama apa? Atau kami pun duk panggil Bang Man dia kat dia ni. Dia kata hang Man belakang ni macam-macam lah. Hang nak apa? Usman ke, Rahman ke, jenis nama Man belakang ni. Azman ke, Luqman ke, semua Man tu ada 23 orang. Hak belakang nama Man. Dia kata ni saya macam ni, saya nama dia tu saya tak tahu lah. Dia kata kalau pi ke belah Kuala Muda tu, pi sebut kata Man, orang kenal Man mana ni? Kita pun dia kawan tu pun dah kelah dia tunjuk muka. Ni Man Pelantang. Dia lah Man Pelantang ni kot. Tak tahu lah nama dia Man. Nama dia ni Usman. Pak dia nama Umar. Kawan ni mula duk yang Arab dah Man ni kena aku mana dengan Man ni? Tak lah, saya macam ni lah. Anak tona saya ni duk kerja dengan anak dia di Perai. Anak dia tu nama Nur Liza apa tu. Dia lah kami panggil dia Combi. Betul lah, duk kerja di Perai tu. Anak saya dia duk kerja dengan dia di Perai, anak dia di Perai tu. Jadi lepa ni duk berkenan tu, yang saya pun main nak merisik lah, yang kata nak jadi tok besan dia kena. Dia kata kalau Man ni hanya jangan duk risau. Ni orang masjid yang pertama. Nak habaq kata bagus tu. Dia ni orang masjid. Memang AJK masjid. Man Pelantang ni dia orang masjid. Bilik pengurusan jenazah tu dia duk jaga. Sambil dia duk kerja di Pelantang, kerja dia ni tanam orang.
Tanam mayat. Bagus, man ni bagus. Ni orang masjid, ni orang semayang punya kaki, dan dia ni orang mengaji. Ni saya nak buat ni orang mengaji. Tiap-tiap malam ada kuliah apa semua dia duduk dah. Dia bukan jenis lagu kita duduk golok minta rokok. Tak, dia jenis kitab duduk depan ustaz. Kalau ustaz tak mengajar, dia mengajar ustaz. Ada sekali ustaz tu main-main duduk sakit angkong, man tu ambil kitab, man tu syarah, ustaz tu pula mengaji dengan dia. Ni kata man pelantar ni, bagus. Anak dia, anak Liza tu pun bagus. Aku tahulah dulu aku yang pergi hantar dia sekolah apa bagus. Kalau anak hang, tapi aku tak tahu kau anak hang pula jumuan. Tapi kalau nak menikah dengan keturunan ni, aku kata bagus. Terima kasih bang. Sebab apa? Man ni orang mengaji. Tu dia bukan pergi mengaji di Al-Azhar. Dia bukan pergi mengaji dekat Jordan. Dia bukan pergi mengaji dekat Morocco. Tak. Dia main mengaji dekat Masjid Al-Hidayah, Kuala Muda. Kuliah Maghrib. Siapa nak kata dia ni tak bagus? Habang meza belum. Siapa nak kata dia ni tak bagus? Ni satu orang yang bagus punya mana? Apatah ada pergi mengaji agama ni lagi, yang khusus mengaji agama ni orang bagus. Tapi Pak Long, kesudahan dia di akhirat kelak neraka orang ni. Sebab apa? Mari kita tengok. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Bila dia main ni, kawan ni, Allah Subhanahu wa ta'ala kata kepada dia, ni, hang ingat balik nikmat yang aku bagi dekat hang atas dunia dulu. Nikmat tu hang buat apa? Nikmat tu hang buat apa dulu ni? Qala fama amilta fiha. Qala, dia pun jawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Ya Allah, aku dulu atas dunia ni, aku habis umur aku ni, aku habis sampai aku mati ni, aku tak ada buat kerja lain. Pertama aku pergi mengaji. Daripada muda sampai tua aku mengaji. Bila aku reti sikit-sikit ni, aku balik ke dalam kampung ni, ikut dalam masyarakat ni, aku mengajak masyarakat. Aku reti sepatah dua, aku mengajak masyarakat. Dan aku tak ada apa, aku ada masa terluang apa, kerja aku ni Al-Quran, bertadabbur mendengar Al-Quran. Dia jawab lagu tu, yang kata ustaz ni dia jawab lagu tu. Tak ada apa, dia kata aku ni mengaji, habis mengaji aku mengajar, habis mengajar aku baca Quran. Tak ada apa, yang ni aku dah buat dulu ni. Qala, Allah Ta'ala jawab kepada kawan ni. Allah Ta'ala kata pada dia, kadzabta. Hang bohong. Allah Ta'ala kata, hang bohong. Walakinnaka ta'allamta liyuqal alimun. Allah Ta'ala kata dah. Hang dulu pergi mengaji, hang boleh pergi mengajak orang bukan sebab hang nak sebarkan dakwah, bukan hang nak ajak orang buat benda baik. Tak. Sebab apa? Liyuqal alimun. Tujuan hang nak orang sebut hang alim. Dia ni alim. Ni hati ni kena jaga apa lo? Dulu pada masa muda hampir mengaji. Hang mula masuk sekolah agama, mula masuk ma'had tahfiz, masuk sekolah agama, habis tu habis sambung buat first degree bidang syariah, hang sambung pula buat master's degree dalam bidang syariah, penyudahnya hang buat PhD dalam syariah, ada doktor apa, hang balik mai, hang nak orang kampung kata dia ni alim, dia ni ulama, dia ni tuan guru, hang nak lagu tu. Orang panggil mai ceramah Masjid Kuala Muda, mai ceramah ni, biodata dia saja Pak Long, nak susun biodata tu sama besar dengan papan penyerta kewangan tahunan masjid tu. No dia tu. Sampai pengurusi aduk baca biodata tu, tembak gas punya penat.
Yang berbahagia ustaz memulakan pengajian pertamanya ni. Dia punya nama syekh guru ni pun Pak Long hak mati korek naik balik tulis pula dia datang kata aku mengaji. Tujuan dia apa dia? Nak habaq kata kita ni alim. Niat tu. Ni saya tak kata kat siapa ni. Saya tak kata kat siapa. Saya bagi contoh ya. Dengan duk kata ni ustaz duk kata saya tak kata kat orang belum. Tahun ni saya punya ceramah tak kata kat orang ni. Dah masuk bulan 8 dah. Tinggal 4 bulan ni lagi. Saya nak jaga saya punya prestasi tahunan. Tahun ni. Sampai hari ni berapa bulan? Berapa Ogos? 7 Ogos 2026 ni. Tak kata kat orang gitu ni. Bukannya senang nak jaga prestasi cemerlang ni. Dan Pak Long jangan duk hangit mata nak suruh saya kata ke orang malam ni. Nak habaq kata alim. Nak habaq ke orang kata aku ni alim. Nak habaq ke orang kata di kalangan ni asatizah yang duk mengajar ni aku yang paling alim. Nak bagi anak-anak murid ni duk rasa lagu aku dah mengaji dengan satu orang yang terpaling alim. Dia mudah je nak tunjuk kata kita alim ni Pak Long. Tak ya, kondem orang tu tak tahu, kondem kata orang ni tak mengaji, kondem padahal tu habaq kata yang mengaji ni aku. Orang nampak kita alim. Sedangkan orang tahu yang kita ni banyak benda yang kita tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tara kita ya, saya doa bang. Orang alim ni Pak Long, apa dia orang alim ni? Saya nak tanya Pak Long, orang alim ni apa dia? Orang alim ni Pak Long, orang yang dia mengaji satu pasal dan dia buat apa yang dia mengajar. Dua. Dia mengaji satu pasal, dia tahu, dia beramal dengan apa yang dia mengaji. Orang alim ni bukan kitab banyak. Saya tanya Pak Long, orang alim ni Pak Long nak kata lagu mana? Balik mai dia kata Ustaz Zarami pi satu ma'had baru ni ma'had ustaz tu. Hoi alim ustaz tu ustaz. Awak saya bawa Pak Long. Rumah dia ni ustaz tak nampak dinding kitab saja. Pasal apa alim? Sebab rumah dia banyak kitab Pak Long. Mana alim ustaz tu dengan tokek kedai kitab? Kalau ukuran kata alim tu kitab banyak, ustaz tu dengan tokek kedai kitab, mana alim gagak? Kalau ukuran tu kitab. Kitab nak banyak tak payah Pak Long beli balik susun. Ni Pak Long beli kot dalam TikTok, beli kot dalam online Pak. Balik susun kitab kat dinding rumah Pak Long. Pak Long pun alim. Kalau ukuran kata kitab banyak tu alim, balik beli susun. Beli, buat balik mai, susun. Ustaz, alim ustaz tu ustaz. Siapa alim Pak Long? Dia duduk di negara Arab lama. Mana alim ustaz tu dengan unta? Unta daripada mula beranak memang puih duk ada dekat tanah Arab. Mana alim ustaz tu dengan unta? Saya nak tanya Pak Long mudah ya. Satu ustaz mai mengajar dekat Masjid Al-Hidayah ni. Dia mai tuan-tuan panggil dia mengajar bulanan. Kira dia nak masuk pintu sliding tu pun tak lepas dengan sahabat dia tu Ustaz. Kira 3 orang IJK kena pergi ambil dia punya sahabat dekat Aita, tarik mai dia masuk saja, mai duduk atas kursi ni berubuh sahabat. Anak murid 2-30 orang penuh ke depan meja dia. Dia nak main mengajar ni pun Pak Long kitab ni tak nampak muka ni dia bawa kitab rujukan ni. Ni dia semua ni. Anak murid baca dia ulas, anak murid baca dia ulas. Pak Long kata kemah ustaz ni. Patutlah orang masjid panggil pun aku puas lah alim main mengajar. Habis mengajar apa semua Pak Long? Habis mengajar apa dah lah mai saat maghrib pun haram tak sembahyang. Kita duk ingatkan dia nak buat jamak takhir ke apa, habis mayang, habis kuliah. Asya pun haram tak mayang. Lagu ustaz minggu pertama hari Sabtu tu dia main jamak tak siap.
Dia pun Aisyah tak mayang. Anggap dia jamak tadi. Ada lah ustaz tu minggu pertama hari Sabtu tu. Ni Maghrib pun tak mayang. Aisyah pun tak mayang. Habis-habis nyong keluar. Turun tengah masjid tu. Sama-sama salum kasut. Kaki betul dalam kasut. Cucu hongkok. Dia kata anak murid dia pergi tanya IJK masjid. Tak ada seguh hati ke malam ni tak bagi. Tu dia. Hak mengajak tu saya. Tentu apa Allah. Ustaz, ni minta Ustaz tak mayang Aisyah kan? Dia kata tak mayang. Balik mayang di pondok. Dia nak ambil duit rokok. Dia kata tak ada seguh hati telok apa tak ada. Dia kata benda hari tak pergi lagi ke? Ada. Dia kata pergi panggil cepat nak balik lah. Tu hak mengajak tu saya. Benda hari pun benda hari duk ambil yak mayang. Dia boleh habaq pula kan. Suruh dia berhenti main ambil yak mayang tu. Main bagi duit kat guru dulu. Hormat guru. Sekali pergi sambung balik yak mayang. Benda hari pun dengan spek mata dengan lebay apa tinggi tu main duk salam dengan dia bagi duit dia pun balik. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan respect tak ustaz aku ni? Tuan-tuan nak kata dia ilmu banyak ke dia tak boleh pakai? Pak Long nak kata ustaz ni alim tak ke? Pak Long nak kata tak boleh pakai punya. Mau tengok ke? Pak Long pula. Aku dia tak ada sembang lah. Aku tengok akhlak dia tak ada. Hang bayang kita hak mangkak punya jahiliah ni pun tak isap rokok dalam kawasan masjid. Ni depan tengah masjid dia isap rokok. Punya korang je. Duduk ulas lepas kuliah. Betul-betul mangkak lah. Weh aku yang duk isap ganja pun tak isap. Bukan tak isap rokok aku duk isap ganja ni pun. Aku tak buat perangai tu depan masjid lah. Jahiliah aku pun aku mayang lah. Ni hang tengok dengan saban apa ni apa aku tak nak pakai. Tuan-tuan tu kata bukan tantu ilmu. Yang kata orang alim ni dia mengaji, dia faham, dia beramal. Dia bukan kalut nak main duk mengajar. Wa qara'tal Quran liqal qari'un. Hang duk baca Quran tu pula dengan sedap. Sebab apa? Sebab hang nak orang panggil hang qari. Dia ni hebat sebab apa? Dia ni qari. Faqad qila, orang pun dah panggil kat hang lagu tu dah. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Ustaz ni pun tuan-tuan, di akhirat kelak Allah Ta'ala suruh dia ni dihumban masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadu billah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mai golongan yang ketiga pula yang terakhir sebelum kita nak sambung bacaan kitab kita. Malaikat bawa pula mai yang ketiga. Wa rajulan wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal. Mai pula yang ketiga ni siapa dia? Orang yang hidup di dunia ni Allah Ta'ala lapangkan rezeki dia. Orang kaya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Mai pula golongan nombor 3 ni Allah Ta'ala suruh dia ingat balik nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Qala fama amilta fiha. Allah Ta'ala tanya kepada dia, hang buat apa dengan nikmat yang aku bagi dekat hang dulu ni? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Allah Ta'ala suruh dia ingat balik nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Lalu Allah Ta'ala tanya dia, hang buat apa dengan nikmat yang aku bagi kat hang? Dia kata tak ada apa ya Allah. Tak ada satu jalan yang aku buat ni melainkan semua ni yang kamu suka untuk aku infak pada jalanmu. Aku tengok ada orang nak buat masjid, aku wakaf. Ada orang nak buat sekolah agama, aku wakaf. Ada orang nak buat mahat tahfiz, aku bantu. Ada orang-orang susah kat dalam kampung, aku bagi zakat. Tak ada apa ya Allah, aku buat benda ni semua ni hanya untukmu. Qala, Allah Ta'ala kata dekat dia, Allah Ta'ala kata pada dia, kadzabta, hang bohong. Allah Ta'ala kata,
walakinnaka, akan tetapi yang hang buat tu sebab apa? Fa'alta liqal jawadun, hendak orang sebut hang ni seorang dermawan, seorang pemurah, seorang yang suka bersedekah. Faqad qila, orang kata dah kat hang lagu tu. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Allah Ta'ala suruh malaikat ni pun heret dia menggunakan muka dia, dilempak masuk dalam api neraka Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. 3 kesimpulan yang saya nak buat daripada hadis ni, apa dia? Yang pertamanya apa tu? Dalam hadis ni Nabi nak bagi tahu kepada kita segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sebab tu nama dia tanggungjawab. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Yang kedua, dalam Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, kita kena urus tadbir nikmat tersebut mengikut apa yang Allah Ta'ala nak. Kita kena urus tadbir nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, lagu mana yang Allah Ta'ala nak. Bukan lagu mana yang kita mau. Tak. Lagu mana yang Allah Ta'ala nak. Yang ketiga, ikhlas di dalam melakukan segala amalan. Itu yang penting. Sesuatu amalan yang ada maksud selain daripada Allah tidak akan diterima, walaupun secara kulitnya, secara zahirnya nampak benda tu mengikut acuan agama. Ikhlas. Allah Ta'ala saja tahu kita ni ikhlas ataupun tidak. Manusia tak tahu. Sebab tu kita jangan duduk pandai-pandai komen, kawan tu tak ikhlas, kawan ni ustaz, dia ni dapat jawatan tapi saya nak abang kau ustaz, dia ni tak ikhlas. Hang tahu mana kata dia tak ikhlas? Sebab ikhlas ni Pak Long adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita doakan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita urus dan gunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan muqaddimah itu ada manfaat untuk kita bersama. Allahu alam. Sambung kitab kita. Kita sambung kitab kita pada muka surat 137. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Nombor 6. Nombor 6. Dan demikian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan bagi perempuan keluar pada hari raya. Dia duk bahas lagi Pak Loi tentang bagaimana orang perempuan ni nak keluar daripada rumah dia. Nabi bagi izin orang perempuan nak keluar berhari raya boleh. Tetapi mereka tiada harus keluar melainkan dengan keredaan suami mereka. Tiada harus tu Pak Long, makna tak boleh. Dia ni tak boleh keluar melainkan mendapat keredaan suami, melainkan mendapat keizinan daripada suami. Walaupun suami izin, maklum sepatah, abang raya ni saya nak minta izin kat abang. Ya awak nak buat apa? Lepas bayar raya tu abang, saya nak pergi beraya sat dekat rumah mak menakan saya ni. Mak menakan saya tu lah hak abang tak suka tu. Natang tu nak pergi rumah menatang tu. Nak pergi rumah dia abang. Hampir aku tak pergi. Itulah nak minta izin kat abang. Saya nak pergi dengan kak. Begitu kak ajak pergi lah. Dia kata lama dah tak pergi. Dia pun duk sakit teruk dah bang. Lah aku ingatkan mampu ke Allah pergi dah. Tak abang baru duk ngap-ngap tak piak lagi. Tak abang pergi. Hari kejadian maklum sepatah maklum no. Abang ni saya nak abang balik ni. Ni sekali ni saya nak pergi dengan kak rumah tu. Rumah mak nekan saya tu. Tak apa. Abang nak keluar rumah ni maklum dengan keizinan suami. Walaupun Islam bagi, tapi syaratnya kena dapat keredaan dan keizinan suami.
Walaupun harus bagi perempuan itu yang terpelihara daripada kejahatan dengan keredaan suaminya, tetapi duduk di rumahnya itu terlebih sejahtera daripada kecemburuan dan daripada fitnah. Suami dia bagi pi apa semua, jagalah. Jaga batasan. Terutamanya hari raya ni Pak Long, duk buat apa Pak Long? Duk buat reunion. Duk buat dia tu. Dia panggil apa dalam bahasa Melayu, dia panggil apa dah? Itulah duk buat balik hak kelas sekolah rendah pun buat berjumpa balik. Dia panggil apa dah? Panggil dia. Apa dia Long? Bukan suai kenal pertama kali jumpa. Alumni ni cukup tak guna. Bukan semua lah lagi kata Ustaz Usam kata alumni ni tak guna dak. Hak bagus pun banyak, hak tak bagus pun ada. Kadang-kadang hak duk berontak rumah tangga ni, apa dia? Kena buat alumni tu. Jumpa balik bekas kekasih dulu ni. You ni Pak Long mula dengan you ni nak habis dengan dek. You. Dia kata, you kawan ni pun. How are you? Fine. You lama tak jumpa you sihat lah. Sihat. Dia mula. You tak berubah lah bila dulu. Jantan dia mula. Jantan ni duk kalau muda. You ni masih macam dulu lah. Tak ubah padahal yang perempuan tu main Long jalan masuk bewak masuk petak. Dia boleh kata you masih macam dulu masa saya kenal you form 3 form 4 dulu ni. Punya mohong padahal perempuan tu jalan masuk bewak masuk petak. Dia mula. You duk buat apa sekarang ni? Tak ada apalah. I duk kerja sikit-sikit macam tu, buat bisnes. You buat bisnes apa? Ada I buat travel. You ada travel agency dah? I kerja ya. Masya Allah. Hawai belum? Baru baca 3 baris kita. Dia dah duk buat travel agent, nampak semua duk buat agent ni lah. Ni kalau tak keberatan boleh I dapat you punya phone number? Jahanam. Kawan ni pula perempuan ni, hak lelaki dia ni stroke di rumah. Tidur beruang tamu dia duk tidur dalam bilik, dia mula. Sebab tu Pak Long saya nak abang lah. Kalau tak boleh jaga batasan, tak payah duk biar. Kita sebagai husband, sebagai suami, kalau tengok bini kita, tak payah. Sebab tu kalau bini kita ni lawa Pak Long, suruh dia pakai tu niqab, tutuplah muka, tutup lawa kan. Tapi kamu tak tahu bini-bini Pak Long belakang tu tak apa, buka pun tak apa. Kalau hak lawa tu, korang ajak datang ustaz ni. Tak Pak Long, bukan saya nak kata Pak Long tak lawa, tak terfitnah maksud dia lagu tu. Mau lawa, bubuh. Dia tak mau bubuh lagu tu, bubuh face mask bagi kat dia. Tutup. Tak payah duk bagi kenal apa-apa, tak payah. Nombor telefon, tak payah. Ni semua nak bawa kepada rosaknya, lingkupnya, jahannamnya. Ni nak bawa. Ni dia kata ni, kalau tak boleh jaga daripada kecemburuan, suami hang ni satu orang yang jealous, kuat cemburu. Tak payahlah hang duduk di rumah, tak payahlah alumni ke alumni ke, tak payahlah. Duduk di rumah, tak payah. Tak ni ustaz, kita nak silaturahim biku arah lain. Tujuh, apabila perempuan zaman ini keluar dalam keadaan tiada takut kepada Allah Ta'ala kerana pergi bermain-main dan bersukaria pada sesuatu tempat umpamanya. Zaman lah ni pula, zaman orang perempuan ni bebas. Dia nak minta pula sekarang ni, duk gerakkan nak minta pula hak kebebasan wanita. Apa yang orang jantan dapat, kami mesti dapat. Tuan, sebab tu dulu kalau di Saudi, orang perempuan tak boleh memandu kereta.
lah boleh lah. Di Saudi dulu tak boleh. Sebab nak jaga benda ni. Nak jaga benda ni. Orang perempuan dia lagi mudah terkena fitnah berbanding orang jantan. Kita orang lelaki ni pun ada fitnah kita juga. Tapi taklah seluas dan semudah wanita yang terkena fitnah. Keluar main badminton apa semua. Main badminton tu pula Pak Long. Main badminton ni pula duk berlari depan orang jantan. Agak-agak lagu mana? Kita punya main ni jantan duk main sebelah. Bini kita ni duk berlari pi mai kan jantan duduk tengok yang ni, dia kata kemah lagi oh. Orang jantan punya mata Pak Long. Ni bukan nak lain nak duk main mengaji malam Sabtu. Dia kata isakan. Hang ingat umur dia apa? Aku ingat dia ni pun dah awal 30-an. Kemah ni. Hak duduk depan tu 50-an. Hang tengok elemen berlari dah kawan tu. Dia mula duduk Arab. Ni bukan orang lain yang Kuala Muda duduk Arab ni. Fitnah. Samalah saya nak pesan lagi. Hak duduk main silat tu. Hak orang perempuan duduk main silat tu. Tak ada masalah. Nak main silat main lah. Main. Tak ada masalah. Hang nak masuk silat masuklah. Tapi apa kejadahnya yang hang orang perempuan ni duk buat persembahan depan orang jantan ni, apa kejadahnya? Minta maaf bunyi kasar. Tapi itulah ayat dia. Hang nak bersilat, nak protect diri hang, mengaji ilmu, mempertahankan diri apa semua bagus, tak ada masalah. Kalau ada orang nak main peluk hang kat belakang, sigung bagi tang dagu. Kalau ada orang nak celapak main kat hang, bagi sebiji tang dagu. Tak ada masalah. Kita mengaji ilmu, mempertahankan diri Pak Long. Ni saya bulan depan, kalau saya tak terlupa Pak Long ingat saya, bulan depan saya nak ajak Pak Long ilmu mempertahankan mata daripada lena tengah ustaz mengajar. Dia ada amalan dia Pak Long. Mau tekak minyak cak kapak tak boleh pergi. Tuang dalam biji mata pun dia lena. Ni saya duduk tengah mengaji ni, duduk dapat langkah terakhir dah, step terakhir ni. Dia nak ajak lagu mana kita nak jaga mata, jangan duduk lena tengah ustaz mengajar. Hak tu mempertahankan mata daripada lena ilmu tu. Anak Pak Long bagi pergi sekolah duk mengaji apa? Ilmu mempertahankan diri, tak apalah. Masuk college, masuk universiti, tak apalah. Tapi mai kepada hari nak persembahan, yang hampa pun duk pergi duk bersilat depan orang jantan ni, pasal apa? Hang tak tahu hukum kan duk kangkang depan jantan ni. Duk kangkang, ya, duk depan orang jantan ni. Duk terkangkang. Sagi lipat pungkuk tertonggek. Saya tak faham benda ni Pak Long. Saya tak faham. Bukan banyak tu pun hang tak faham kok bab agama ni, bab hukum ni. Bukan yang tu pun hang tak boleh nak faham. Reto ke anak perempuan kita duk pinduk menonggek depan jantan. Mai pula orang jantan kata mui jamban bunyi Pak Long. Bukan tak tahu mulut orang jantan ni, bukan tak tahu mulut orang jantan. Mai pula yang ni je jamban ni, jamban duduk ni, bukan tinggung ni. Hak duduk pula hak 600 punya ringgit ni, bukan hak 300 ni. Dia punya Allah bahasa ni Pak Long. Ni bukan orang lain Pak Long. Ni dia punya bahasa puitis ni. Sebab tu jaga balik abang Pak Long. Ni anak kita main ni abah ni nak masuk ni kat sekolah ni, nak masuk apa silat pula. Silat pulut ke bengkang ikut suka lah. Dia tanya hang masuk apa? Ni silat pulut abah. Abah lu mengaji silat bengkang. Mak hang pula silat tepung talam. Ni nak mengaji boleh, tapi abah tak mau dah duk mengangkang depan jantan-jantan, duk bersilat depan jantan-jantan, tak mau. Nak buat persembahan, buat sama-sama perempuan duduk, apa tak ada masalah. Macam nyanyi
menyanyi belum, bukan ada masalah nak menyanyi lah, tapi sama-sama orang perempuan. Ni nak tanya ustaz, kami nak pergi duduk karaoke boleh sama-sama perempuan? Karaoke lagu mana? Tempat karaoke tu lagu mana? Tempat tu lagu mana dulu? Tak ada ustaz, ni kami pergi lah, ni rumah kawan saya ni, kondominium ni, kondomanium ni. Rumah kawan saya ni dia duduk kondomanium. Duduk kondomanium tu pula apa semua, duduk kami lah, dia pun nak darah apa, duduk sama-sama perempuan, tak ada orang jantan seorang pun duduk dalam kondomanium tu. Kami nak menyanyi apa, lagu pun tak ada apa, tak ya hana-hana ya. Karaoke ya hana-hana, karaoke pula jenis-jenis apa, tak apa. Yang tu kita boleh sembang tepi lah, PM tepi lah. Ni yang duk pi pusat karaoke, tempat orang duk edak dada, ni dia punya duk melalak. Sagi jantan tak mahu lah lagu tu. Sebab apa orang perempuan ni dia terbuka kepada fitnah lebih besar daripada orang jantan. Tu yang kata orang perempuan ni bukan kata nanti dia bercakap, bukan nanti dia apa, bentuk badan tu pun fitnah dah, yang kata orang perempuan belum. Kita orang jantan dah bentuk badan fitnah. Nak apa ambil tak tahu mana tiang masjid benda kita. Nah, orang perempuan ni dia ada bahasa kok dia kata takut dia tu ada. Nah, kalau tak boleh jaga duduk di rumah lah lebih baik. Sama ada di daratan atau di lautan. Serta tiada terpelihara daripada membawa lelaki yang jahat, maka lelaki tersebut memandang kepada mana-mana bahagian pada jasadnya. Ini dia. Keluar duk main-main apa semua. Main apa ni? Pergi main bowling. Pergi mana? Main apa? Main bowling. Hampir dengan siapa main bowling ni? Dengan kawan-kawan pejabat. Suami yang ikut? Suami tak ikut. Pergi main. Menunggik depan jantan apa di pejabat tu apa? Tak payahlah. Saya nak pesan kepada kita lah yang jadi bos-bos di pejabat ni. Tak ada masalah kita nak seronok dengan staf pun, tak ada masalah. Buatlah permainan. Nak main bowling ke, nak main apa, ikut jugalah. Biar banyak kita main bowling dalam mudah. Ambil tu lempak pergi jatuh. Kadang-kadang datang tu tak jatuh, kita jatuh. Boleh tak ustaz? Tak ada masalah. Tapi pesan kepada staf kita yang perempuan, kepada staf-staf yang muslimat ni, saya syorkanlah sebaiknya bawalah suami mai sekali. Di samping kita boleh silaturahmi dengan suami, yang terbaiknya bila nak keluar waktu-waktu ni bagi suami adalah bercampur dengan staf lelaki apa semua. Itu yang terlebih baik. Bukan tak boleh Pak Long. Bukan tak boleh. Saya duk kata apa ustaz ni semua tak boleh. Tak, dengar betul-betul saya nak kata. Boleh, tapi yang terbaiknya bawa suami. Sama lah kita buat family day, duk pergi mandi apa semua. Kalau ada kawan-kawan lelaki kita duk mandi dalam kolam, kita orang perempuan tak payah duk mandi lah. Bila mandi dalam kolam, baju melekat. Melainkan ada kolam khusus untuk orang perempuan. Sewa satu kolam khusus, hampa duduk hampa perempuan. Hampa berendam lah sampai pagi esok pun. Cantik ke Pak Long? Kita orang jantan duk mandi, dia orang perempuan pun turun. Bila turun, kita takkan naik lagi, dia tak naik. Zul nak tengok baju melekat. Bukan orang lain Pak Long. Saya nak tanya Pak Long lah, saya nak tanya Pak Long. Pak Long habaq betul-betul dengan duk mohong saya hari Jumaat ni Pak Long. Banyak dah duk mohong Jumaat mati hari Senin kan. Kita duduk dalam kolam mandi Pak Long. Kita duduk dalam kolam mandi. Turun mai satu perempuan. Ni bukan orang Kuala Muda kau ni. Ni bukan orang Kuala Muda, orang Perth. Australia punya Mak Zaleh ni Pak Long. Mak Zaleh punya mai ni. Perth. Perth Australia punya orang Mak Zaleh Australia ni mai. Pak Long duduk mandi dalam kolam di hotel lah. Mai satu Mak Zaleh tu Pak Long. Mak Zaleh ni dia nak mandi, dia pakai baju bah lah. Tolong habaq mai kat saya Pak Long. Mak Zaleh ni dia nak mandi Pak Long, dia nanti pakai baju bah lah Pak Long. Dia tutup atas sikit, dia tutup bawah sikit, turun. Pak Long ni pun duduk mandi. Bunyi tu.
Turun dah. Dia pun main turun. Pak Long pun tak naik. Dia pun duk berenang, duk kuak-kuak lalu tepi Pak Long kuak-kuak. Soalan saya Pak Long, siapa nak naik dulu? Pak Long nak tunggu dia ke Pak Long naik dulu? Pak Long, Pak Long nak kata haram, tunggu aku baru nak mandi, dia turun pula dah bewak ni. Astagfirullah Pak Long pun ni. Pak Long pun bukan apa, Pak Long pun mandi pakai kain melekat ya. Kain melekat pun berbau-bau duduk dalam kolam. Tak rak pasal kita nak mengkik Pak Long, tak rak pasal. Duk doa, ya Allah bagi dia beratuh aku sekali. Ni kata orang jantan ni dia bukan apa Pak Long, dia nakal. Orang jantan ni dia nakal. Tambah mai pula dengan anak dara ni kan, bini orang, dia turun duk mandi pula dengan Pak Long pakai tu pula, ya Allah. Tak apa cantik dah saya nampak. Sebaiknya pipi dengan suami. Suami boleh kawal dia, dia duk turun mandi, aku tak mau. Duk melekat, orang tengok bentuk badan pun elok sangat lah. Yang aku ni orang masjid lebay duk atas kepala janggut duk tang dagu. Yang hang duduk kat atas. Daklah bang nak mandi bang. Nak mandi balik rumah mandi. Buat tak boleh mandi. Tak apa aku teman, tak apa di rumah. Daklah nak mandi dalam kolam. Nanti aku beli tangki air hitam besar tu mandi. Aku beli tangki air tu, tong air besar tu mandi. Hang duduk dalam tu aku tutup dengan tudung tu, aku tebus keruh hang mandi. Lagi hang tak larat, hang larat mandi. Hang nak mandi sangat. Tak mau dia duduk turun. Sebab apa? Ni dia. Sama ada pada mukanya, tangannya atau kakinya. Dia mula pegang. Dia kata tangan you. Ni tangan. Muka you. Orang perempuan pula dia kalah dengan apa dia? Dia kalah dengan pujian dia orang perempuan. Bukan kita tak tahu bini kita apa no. Orang kata Isya tak makan tua. Dia kembang sebab biskut Mary kena cicah dengan kopi Kawan puji dia kata mereka tak makan tua. Padahal Pak Long leher ni sama dengan lembu korban punya lembu tu. Aduk leher ni sama dengan lembu korban tu. Orang duk puji dia mereka tak nampak tua. Dia kembang Pak Long. Sebab beri jamban tu dia kembang lagu tu. Tak boleh. Orang perempuan dia kalah dengan pujian. Demikian pula ia memandang sesuatu atau yang disukai daripada anggota lelaki itu. Sama ada yang demikian itu dalam kehadiran suaminya ataupun tiada. Ini jantan perempuan nak jenis kata. Selalunya orang jantan ni dia tengok orang perempuan. Ni ada pula macam orang perempuan pula tengok orang jantan. Dia tengok tak mana dia suka kat jantan tu. Muka you no macam Korea. Padahal apa korak penuh weh. Muka tu korak penuh, dia boleh pergi habaq lah. Muka you lah macam artis Korea. Pak Long. Artis Korea mana tambah jantan tu pun kita tak tahu mana muka mana kepala siku. Lebih kurang Tak, dia pergi puji muka macam Korea. Tak, korang ajak ke Pak Long? Bini kita. Mai tang kita dia buh macam-macam. Dia kata Allah bang kulit muka sama tumit kaki tu tebal. Kasak sama tumit kaki tu. Tambah kawan bini kawan saya lagi kurang ajak. Dia kata ustaz ni bawa ustaz pi dah tunjuk muka dia tak mana ustaz klinik pada kedekut. Ni kulit pipi dengan kulit pungkok lebih kurang baru tu dia kata punya kurang ajak belum. Dia pi sama kulit pipi lagi dia macam kulit bungkuk dia kata baru tu. Kita mana tahu bungkuk lagi dia lagu mana dia je dah. Kalau laki hang ni hang punya ayat ni cukup sakit hati tu. Dia tikam dia kata tulang hitam tu. Kalau dengan orang lain jantan lain muka Korea lah apalah Korea ke kuih Korea. Salah dia kata ni. Tok Syekh kita kata jangan duk buka ruang besar lubang jarum pun jangan duk buka kat dia. Walaupun boleh masuk benang, besar lubang jarum pun jangan duk buka kat dia. Tak mana. Maka perempuan seperti itu di dalam laknat Allah dan dilaknat pula oleh para malaikat hingga ia pulang ke rumah dia. Selama mana dia duduk di luar,
selama mana dia belum balik sampai di rumah, selama itulah wanita ini berada di dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Dan dibakar segala mata lelaki dan perempuan yang memandang yang haram itu dengan bara api neraka Jahannam. Duk tengok benda-benda yang tak elok ni, laki ke perempuan ke sama, dibakar dengan api neraka Jahannam. Sabda Nabi SAW, man mala'a ainaihi minal harami mala'ahum Allahu min jahri jahannama. Sesiapa yang memenuhkan kedua matanya dengan memandang yang haram, nescaya Allah Ta'ala akan memenuhkan kedua matanya dengan dibakar api neraka Jahannam. Siapa yang duk suka tengok benda-benda haram? Balong. Duk tengok benda-benda haram. Balong lah, duk kelah-kelah TikTok tu, jaga-jagalah sikit. Boleh kata lagu tu? Macam nak marah ya? Pak Long lah, duk kelah TikTok tu Pak Long. Kelah, jangan tarik turun. Ni kelah elok dah. Kelah elok dah. Tarik balik. Motara ni tu yang duk membang hayya 'alal falah dulu, baru hayya 'alal salah. Duk tengok benda-benda lagu tu. Asal ada solatu khairum minan naum, tak terkejut belum? Nu sampai duk bang nu kepala nu duk teringat dalam TikTok tadi tu. No good lah. Orang Kuala Muda kata no good lah. Belum. Alah, mata ni. Macam mana saya nak abang belum? Macam mana saya nak abang belum? Ni masalah. Jagalah, jaga. Mai. Bukan kata Pak Long saya pun serba. Kena jaga mata. Kena jaga mata. Nak ulah lebih-lebih lagi Pak Long Teraza pula. Tiada ulah. Sebab apa? Sebab tahun ni tak kata ke orang ni. Maka tiada yang terlebih dituntut dan terlebih afdal yang dituntut oleh perempuan kerana Allah, seperti ia duduk di dalam rumahnya menyembah Tuhannya serta memelihara farasnya dan mengikut suaminya, nescaya ia masuk ke dalam syurga Tuhannya. Ni dia. Yang terbaik wanita tu lagu mana? Tu Syekh kita kata, yang paling terbaik tu lagu mana? Duduk di rumah. Saya nak bang kat Balong. Bini kita bila kita nak suruh dia duduk di rumah, jangan kita kurung dia. Sebab tu orang perempuan ni, orang tua lu panggil orang rumah. Pak Long, kita nak suruh isteri kita jaga batasan. Kita tak mau bagi isteri kita keluar sesuka hati, tak ketahuan lagu ni. Kita kena jaga protek dia betul-betul je lah. Jangan duk biduk tak dia kat rumah betul awak pergi mana awak? Bini kita ni Pak Long. Awak Pak Long kucing ke bini kita duk kurung dalam rumah ni? Awak dia burung ke kita duk buah dia dalam sangkar ni? Tak betul kalau duk buah bini saja di rumah ada keluar melepak jantan lelaki. Keluar dengan kawan sana, keluar dengan kawan sini. Awak bini kita tak tahu boring ke? Kalau kita nak bini kita duduk di rumah boleh? Boleh, tak ada masalah. Tak apa duduk di rumah. Kita nak keluar, jom. Anak ikut abang tak? Pergi mana abang? Jom, kita keluar makan-makan. Tahu nak jom? Abang mencemui duduk di rumah. Ni kita bila nak keluar makan, kita dengan kawan kita, bini kita buh di rumah. Lepas tu kita tak bagi dia pergi mana? Tak adil lagu tu Pak Long. Bini kita ni orang, bukan binatang. Abang kat bini kita. Nak rasa jalan ke? Nak pergi mana-mana ke? Tak tahu abang. Boleh tak duduk di rumah? Abang tanya soalan. Cuba tanya orang lah ni duk buat karan nama tak pernah kena karan, tak kena sembang. Bodoh soalan tu belum. Dia duk sembang dengan kawan duk buat wiring ni. Nama mana dah duk buat wiring ni? Saya lebih kurang dalam tahun ni 8 tahun dah belum. Bisa kena sembang karan. Bodoh belum. Cuba tanya orang ada duduk masak pisau tak? Tangan kena pisau. Bodoh soalan tu. Tanya bini kita duduk di rumah boring ke tak? Kita dulu PKP tu Pak Long. PKP tu. Saya nak tanya Pak Long, masa PKP tu Allah Ta'ala saja tahu. Saya ni Pak Long, hari-hari duk keluar. Tak tahu 2 tahun tak ada pergi mana. Bodoh di rumah. Tak tahu nak buat apa. PKP pertama, 2 minggu pertama tu. Yang tu gagah. Dia masuk pula 2 kedua, 2 ketiga. Bodoh tu Tak tahu nak buat apa Pak Long. Kerja lipat baju hak lipat buka, lipat pula.
Tak tahu nak buat kerja apa. Tanya bini baju tak ada. Tak ada, abang semua lipat. Saya kata kat bini dia, pergi ambil baju tu, kita lipat pula. Bini saya kata nak lipat apa, lipat dah. Ambil lah, aku tak tahu nak buat apa ni. Larat untuk kedarah Pak Long TS memang tak ada sejuk. Buka katuk. Tambah bini kita hari-hari PKP. Ajaklah dia keluar. Ni esok Sabtu jom kita pergi mana? Pergi mana bang? Jom kita pergi tengok laut. Shish. Larat duduk atas kursi batu tepi tu Pak Long. Larat. Rumah duduk tahun belakang ni pergi tahun tu. Ajaklah jom. Kita pergi mana? Tak tahu ikut abang, jom kita pergi melepak kok geni. Pergi melepak kok geni. Ajak dia pergi geni ke. Pergilah mana-mana apa belum. Nu apa hak baru nu apa Andaman ke apa. Larat duk pergi pasak bisik tu. Penek tuli telinga duk je bisik tu. Hai Pak Long. Jangan kita tak bagi bini kita keluar, kita kena bawa dia keluar. Kita tak bagi bini kita berjalan ikut dan, kita kena bawa dia berjalan ni. Maklum pun ajak pada patut lah ni, ajak pergi Jakarta. Duk teringin nak pergi Jakarta bang. Hak orang tua ni 4 minggu dah duk tikam tak kena. Duk ajak pergi Jakarta, mampu orang tua ni. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW, sambung bulan 4 belum jadi sejam lebih lah. Wallahu a'lam. Nombor 8 tu sambung bulan 4 pula. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak Pak Long kalau ada terkasak bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata, tanda pita nombor 8 tu kita sambung pada bulan hadapan insya-Allah. Mau umur panjang, kita jumpa pada bulan yang akan datang. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada perkataan saya yang mengguris hati, terkasar, terlajak bahasa. Mohon maaf banyak-banyak. Macam biasalah Pak Long, sehari lepas solat fardu Isya Pak Long, dekat tu belakang tu, dekat belakang Pak Long sana, kat pintu-pintu keluar tu ada tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Tu anak-anak yatim, fakir miskin dan pelajar-pelajar tahfiz di bawah Yayasan Ar-Riyadah. Pak Long bolehlah menghulurkan sumbangan, dan juga siapa nak dapatkan top koko boleh dapatkan dekat aita saya di luar sana. InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.